asal usul nachos. Nachos dicipta oleh Ignacio Nacho Anaya iaitu pada tahun 1940-an, bertempat di Piedras Negras, Mexico. Dijadikan cerita, sebenarnya nachos ini dicipta untuk pelanggan yang datang ke restoran pada waktu malam apabila dapur sudah tutup dan chefnya pun dah balik. Jadi tak ada siapa yang nak masak untuk hidangan untuk mereka makan pada malam waktu itu. Jadi Anaya ni dapatlah idea untuk menyediakan hidangan yang cepat pantas, iaitu roti tortilla yang ada di restoran tu, yang di mana dia dipotong 3 segi dan digoreng. Kemudian ditambah pula dengan keju cair dan potongan cili. Dan start mula dari hari itu, semua pelanggan sukakan nachos ni, dan dari situlah mereka menamakan nachos, dan dari situlah terhasilnya makanan hidangan ringan iaitu dinamakan nachos.